Patutlah. Dari tadi macam mana berdih. Ini comel. Ini comel. Ini ambil aja, tak ada. Sini je. RBDN. Comel tu. Okeylah. Balik kan. Ya ke? Nak potong lagi? Ya, masuk lah. Lewat ni. Ha? Ha? Tak ada. Tu aku dia. Ah, tu helmet. Yang kat depan tu? Cuba dulu Okay. Ikut. Tapi nak kita tengok helmet dulu tak? Tengok helmet dulu tu. Oh, mahal tu. Over budget lah. Over budget. Ni 200 lebih ni. Oh, Grey Force. Action. Ni yang anak ni. Ni lah, 400 je. Ni. Ambil gambar pula. Sebab salah video, gambar tak ada. Saya tak rasa lah open ni. Dia ada open yang ke depan. Ha, ni. Apa dia? Oh. Ini XL. Awak pun try kat ni. Oh, tapi ni berapa? 198. Harga jual 298. Oh, bukan ni? Ini harga kita beli. Oh, tak payahlah. Ambil LS2 lah. Dia ambil surface. Oh, tak. Sekejap. Surface misalnya tak okey. Ni? Ha? L? L. Jom L dengan M. Kena tengok kalau L tu 60. Wah, okey lah. M berapa 60? 60 eh? 50%. Oh, lama ni lah. Ni macam kecil.
Oh, sempit. Sempit yang? Hmm. Kita tutup dulu. Yang apa L? Saya tarik. Oh, tak boleh. Telinga terlipat pula. Ni apa saiz? 59. Kalau ni M. Yang ni je lah dia, tak ada saiz lain. Yang ni dah habis dah. Dah tak apa. Sekarang kita main yang cake. Colour yang ni sama eh? Colour lain eh? Pattern sama? Yang tu full face. Kalau Oh, bukan modular. okey kot ya. Suka yang boleh buka. KHI lah. Jom ya. Dia kecil lah tu. Tak ada saiz. Ina ingat apa? Lagi begitu. Tinggal yang warna putih. Tapi L ni saya ada hitam matte. Kita boleh try dulu. Macam mana? Kita try. Oh, ini. Tapi ni size L. XL saya tak ada. Yang tu SL? Itu dah XL. Yang tu dah, oh ni ada, yang tu pun dah berbeza ya? Dia, Kita pakai yang kertas. Kita try ni. Sebab yang LS tu dia tebal sikit. Dia punya sponge tu. Try ni. Ketat ya? ha? Okey tak? Mana? Oh ni lah. Okey dah. Okey Tak tak. dia fit lah, fit. Yang tadi ini nampak lagi selesa kan? Yang tu Rasa longgar sexy sikit. kan? Colour okey je colour tu. Tapi kalau okay, nak pasang intercom, kita ambil besar sikit. Kan? Sebab nanti nak adjust. Oh tu lah. Tapi kali ni cantik. 60. Ini okey je. Cuma itu lagi lawa. Tinggal saya lah. Tinggal lah Saya kalau tak boleh ambil gambar ni, saya tak nampak je ni. Tak bawah bonet je. Turun dah. Ha? Apa dia? Tak naik ni. Gambar. Apa tengok kan kiri kanan tau. Tak payah rush. Kunci lah. Bye. Ni dah. Kunci tak nak ni bos kan? Tak payah bos, saya pakai lah. Dia nampak okey pula. Colour hitam. Kalau silver yang tu yang macam tu Tu brand lain tu. Tapi colour macam tu. Atas berapa tu ada hitam. Ini hitam, ini silver. Apa lain kali delivery. Kita buka. Je. Telur je. Saya isikan dulu buku mana. Okey. Saya. Ha? Nanti bawa Awak tu balik tu slow tu. Tak apa tu. Anda suruh besok je apa. Oh tu bahayanya yang hari tu. $319 lah. Tak payah beli. Dua-dua bosan kami lah. Awak nak ni kan? Nak Vivo tak je? Ha? Nak Vivo tak? Tak payahlah. Dia abang berat nak bawa. Tak, okey je. Yang dulu tau. Payah bang. Lelo apa-apa dia sampai begitu ayang tau. Ayah sampai dulu ni. Selalu lah. Okay. Turun kereta tu. Tak tahu ayat saya dapat. Hantar ke dia.
Nanti setiap kali servis Encik kena bawa buku ni. Oh, saya tak ada perlu thumbprint apa Tak payah? Oh, untuk Sebab dia online saja, untuk cash dia tak ada. Untuk check in dia boleh thumbprint. Dekat sini Encik boleh pakai dekat tangan. Saya bagi dia punya sensor. Ni yang dia bagi extra gajah. Untuk charge dekat sini pun ada juga. Dia ada 3 tempat sini. Dekat sini tu boleh buka. Lepas tu lagi satu dekat sini. Dekat dalam sini. Oh, dia kacau ah. Jadi orang boleh on je. Oh, ya. Kalau Encik dah nak pegang saja, Encik boleh pasang yang ni, getah ni. Kalau Encik nak pakai dekat tangan, Encik pakai. Ini Encik boleh pakai. Oh, dah terhidup ni. Yes. Ini plastik buka lah. Ini boleh buka. Pakai je lah. Ini saya bagi Encik RM10 lah. Adik, tidak. Bukan berapa banyak. Oh, bawah 100 Yes, kalau boleh lepas servis baru Encik. Pada boleh lah. Ya. Lepas tu bateri, sorry, charger ni, dia ada option pakai power bank ke? Dekat luar negara ada. Kat sini Tak ada lah? sebab dia tak ada, macam mana nak connect, dia tak ada benda untuk connect. Sebab Oh, yang dia bagi pakai macam ni. Sebab I punya rumah apartment Dia payah. kalau bagi USB Encik boleh. Tu dah. Encik apartment ke apa? Saya apartment, lepas tu parking bawah lah. Encik apartment kena pakai yang dulu panjang tu Tu dah. Tapi kalau kata luar negara ada, mungkin ada try share option untuk ni lah. Maybe Encik boleh order dekat ni. Dapat Taobao. Tu lah. Taobao. Helmet tadi kat dalam Helmet tak? Ya, dalam nanti saya. Sekejap lagi. Okey, yang ni Untuk pula. setting lagi. Kalau bateri ni pula, boleh charge dekat sini. Tapi ni Encik kena ambil satu benda yang tajam, cucuk kat sini, Encik buka. Oh, okey. Lepas tu Encik just cucuk saja ke dalam. Okay. Mak ni ada tengok kat YouTube. Semua dah beli lah. Lepas tu dia sendiri Encik buka. Tempat lain rasa dia orang akan charge. Okey. Baik. Boleh start Boleh. So untuk ni, bila dia tutup macam ni, yang ni Encik dah boleh buka untuk tempat isi. Seat boleh buka macam biasa. Oh, seat boleh? Boleh. Tapi bila start, macam seat tu dia akan lock. Contoh ini kalau Encik on, ni sekali saja tekan. Sensor kena dekat dengan motor baru boleh on. Okay, lepas tu, bila media dah keluar macam ni, Encik baru boleh on buka lah. untuk isi. So biasanya Encik boleh on dulu. Bila Encik dah stop tu, stop engine, Encik buka dulu baru Encik stop, baru tutup ni. So tutup ni pula tekan lama. Dia on satu kali press saja. Sekali je. Oh, yang ni kill switch lah. Ini engine killer. Ini mati lah. Contoh ini dah tutup kan. On macam ni saja. Encik tekan saja dia tak boleh on Oh, tekan sekali. Ya, tekan sekali. Untuk start, pastikan side stand ni naik atas salah satu brake. Kalau nak tutup kat sini. Baru dekat sini. Buka dulu, baru kalau nak isi minyak, buka dulu, bawa off ni lah. Biasa Encik akan stop dulu kan. Encik stop dulu. Buka dulu, bawa off engine. Encik dah macam ni kan dah stop. Yang ni dah stop. Kira dah tutup. Buka dulu, lepas tu baru tutup. Tapi kalau nak isi minyak, tak payah off tak apa kan? Ke makan bateri? Betul off kan. Nanti kan orang lain pula ambil kan. Lari kan Encik sekejap. Kalau dekat situ Encik ada, tak apa, tak ada masalah. Dua, tiga. Macam dia terus pergi ketiga. Jadi dah dulu bulan lagi bulan 13. Dia kena 13 point something baru boleh. Oh, dia function. Dah 13.1. Kita balik rumah lagi charge Ha? Kita balik rumah nanti kita charge. Okey, tadi dah 3 kan. Lepas tu kita dah kurangkan 1, 2, 1 macam tu. Off kan dekat sini. Tapi dia kena 13.5 ke atas. Tadi 13.3 dia tak dapat sampai tu. Sekarang sudah. Sekarang tu.
Saya kena charge ke atau saya boleh running auto macam tu je? Sekarang boleh, tapi kalau Encik tengok 13.3 below 13 Encik charge pula dekat rumah. Oh, baik pula. Rumah tinggi sangat lah. Kalau tak perlu kat kereta, okey lah. Bawah sini tak ada kot. Kita kena cari juga cara nak charge. Buka yang punya poket ni sebelah sini. Yang ni kalau kunci tak ada pun boleh buka. Boleh. Macam kalau off, boleh? Contoh Encik dah off kan. Ni boleh buka punya. Oh ya? So, kalau boleh jangan letak barang. So tak payah simpan telefon pun tak boleh lah, bahaya. Boleh. Oh, masa boleh. Okay. So dia ada dua mode. Satu sport dengan eco. So kalau Encik nak untuk try maximum speed, Encik boleh guna sport. Kalau jimat minyak, Oh, ni tekan sini lah. boleh. Nanti dia akan cut off. Okay. So lagi dekat sini dia ada seat dengan traction control. Traction control ni Encik nak offkan pun boleh je. So kalau tengoklah keadaan buruk dengan cuaca, Encik boleh off. Tekan lama je dia akan off. Bila off dia akan appear dekat sini. Dan untuk setting, sebelah sini kita tengok ni passing light, low beam, high beam, signal, hazel light, signal kiri kanan, on. Lepas tu kat sini ada untuk spotlight. Oh, laju. Okey. Dia punya warna. Lepas tu dia blink 1, 2. 1, 2. Oh, laju juga. Lepas tu kira 3, 2, 2, 1, 1 kali. Nak tutup 1 kali. Boleh try? Mari. Ni. 1, 2, 3. Okey. Satu, 1, 2 kan? Kau tukar 1, 2, 1, 2. 1 kali. 1 kali. Tutup. Oh. Untuk itu pula. Display ni. Dua hari ni. Ini yang paling maximum kita buat. Ini yang turun bawah. So bila isi dah naik atas, isi dia keluar. Bangun lah. Ada. Untuk setting, kita pergi dekat sini, tekan lama. Ini untuk set lah. Berapa ni yang dia kata? 30,300. 30. 30,300. So untuk setting tu, select. Ini untuk set jam.
tahun ni patutnya boleh ada je daripada tahun lepas 2012 je. Bulan kat lah. Sebab tunggu color ni tiba-tiba lambat lah. Sebulan lah sebulan. Kalau okey. Sebab itu ada hitam. Ada hitam dah habis. Dia tutup, lepas tu yang ni kilometer ni kita memang KM Indonesia. So English, lepas tu brightness semua saya letak automatic saja. Yang ni interface dia ada 4, so Encik boleh select lah mana yang Encik rasa sesuai. Biasa orang pakai ini saja, ni standard. Dan untuk connect tu dia ada navigation ataupun mirror sharing. Encik bila dah download nanti, untuk mirror sharing Encik kena scan app ni baru dia boleh buat punya mirror itu. Okay. So ni back. Nampak balik je. Kau beli ke? Nak 3 angka.